Tahniah Puan telah selamat melahirkan seorang bayi perempuan. 1 tambah 1 sama dengan 2. Wah, nampaknya anak Puan sangat bijak. Oh, tidak. Ibu, Yen dah balik dari sekolah. Macam mana sekolah hari ini? Tengok ni Yen berjaya selesaikan soalan matematik yang susah. Oh tidak, nampaknya Yen memang bijak. Macam saya dulu. Puan, anak Puan sangat bijak. Saya cadangkan hantar dia ke University Genius. Maaf, saya tidak benarkan. Tapi kalau tidak dihantar, bakat Yen akan disia-siakan. Saya tetap dengan keputusan saya. Yen tidak akan dihantar ke University Genius. Ibu, kenapa ibu marah? Ibu cuba tengok ada seseorang di depan rumah kita. Oh tidak, itu Datuk Yen. Apa? Yen ada Datuk? Saya sudah tahu semuanya. Yen sangat bijak. Saya akan hantar dia ke University Genius. Tidak boleh, saya tak benarkan. Tapi kenapa ibu tak benarkan Yen pergi ke University Genius? Yen, dulu masa kecil ibu pun bijak macam Yen. Tapi ibu dipaksa belajar setiap hari dan masuk universiti masa kecil. Disebabkan itu ibu tak ada kawan dan tak dapat rasa zaman kanak-kanak yang menyeronokkan. Apa guna pandai kalau tak ada kawan? Apa guna pandai kalau tak gembira? Ibu tak nak perkara yang sama berlaku pada Yen. Ibu nak Yen main, ketawa dan bahagia macam budak-budak lain. Tak boleh Yen kena masuk University Genius dan mula bekerja dari kecil. Yen, jangan Yen. Tolong Yen buat pilihan, patut ikut cakap ibu atau Datuk.